Macam mana Rahmat dapat idea untuk buat konten yang sama ataupun berlainan tiap-tiap hari? Tuan, walaupun saya cerita dengan Tuan, saya buat video konten lebih kurang sama pun, kadang-kadang video ni tak viral, video ni viral. Nasib-nasib juga. Dan kenapa saya kena cakap berkali-kali, apa yang diajar oleh agama kita, ilmu pun kena disampaikan hari-hari berkali-kali, walaupun ilmu yang sama. Kenapa Tuan saya kena sampaikan benda tu hari-hari, ilmu yang sama? Saya memang nak audiens yang tengok video saya boring, ni aku dah tengok. Saya memang nak itu. Sebab bila dia cakap dia boring, dia dah tengok, maknanya ilmu yang saya sampaikan Dah sampai. Dah tengok. Dah faham. Sama lah kita. Sama lah Cakap pasal kahwin, cakap pasal kereta, cakap pasal Sama. Okay. Kadang-kadang kita cakap pasal hal ehwal semasa, cakap pasal ada orang kena scam, dan kita ambil petik-petik news sikit. Apa lagi Tuan persamaan kita? Kita selalu kena kecam kan? Kita jangan tanya. The next question I nak tanya. Okay. Selalu kena kecam tak daripada? Of course. Okay, siapa yang selalu kecam Rahmat? Kalau scammer kecam, saya okey. Alhamdulillah, kita syukur. Maknanya kita push the right button lah. Ya. Kita pun memang nak dia panas punggung kan. Kalau haters kecam pun saya okey lagi. Haters ni siapa? I mean, if they're not the scammer, tapi they hate mungkin scammer. Dia orang yang pernah saya tangkap. Oh, okay. Mungkin orang yang marah dengan polis. Orang marah dengan polis kan banyak. So pada dia semua polis tu semua sama je. Haters lah. Saya okey. Tuan, yang saya tak okey, yang kecam saya adalah mangsa scam itu sendiri. Macam mana pula tu? Tuan, dia dah kena scam. Pergi balai buat report. Duit tak dapat. Dapat balik lah. Dapat polis. Okay. Sepatutnya dia marah scammer lah. Tapi at the end dia akan marah polis. Ini yang banyak Tuan kat dalam media sosial. Okay, so maknanya dia address Rahmat sebagai... dia tak address saya lah, dia general lah. Okay. Of course dia akan meluahkan dalam media sosial saya. Yes, dia komen lah. Dan ada juga cakap, alah Rahmat kau cakap je, polis pun tak buat kerja. Tapi bila orang-orang ni, bila saya pergi dekat, kenapa awak marah sangat? Awak ada apa yang awak tak puas hati dengan polis? Saya bawa polis report, itu polis tak layan. Polis tak siasat. Report apa awak buat? Kawan saya pinjam duit, saya tak bayar. Kalau kes macam tu, memang polis tak siasat, dik. Itu adalah kes civil. Ya. Bukan jenayah, kriminal. Berbalik kepada knowledge. I see. Dia suka bercakap, membuat andaian persepsi naratif yang salah. Dan komen dia tu pendek, yang kalau orang baca banyak pula orang like komen dia. Padahal kalau nak cerita, ada satu situasi lagi best. Dia tu sebenarnya kedai akaun. Dia kata, saya buat report, lepas tu saya pula kena tangkap. Memanglah kau kedai akaun. Memang kalau aku akan tangkap kedai akaun. Kau jangan kata kau kedai akaun, kau buat report, kau boleh selamat pada kena tangkap. Ini juga naratif yang salah. Saya kena betulkan kat sini. Saya tak salah, saya mangsa. Macam mana kau cakap kau mangsa? Sedangkan akaun bank kau boleh tak bagi kat orang? Saya nak tanya Tuan Faiz, simple lah. Your IC lah. Kalau orang nak beli, you bagi tak? Tak bagi. Sewa? Tak bagi. Pinjam? Tak bagi. Apa masalah rakyat Malaysia? Orang dah cakap tak boleh lah. Dia dapat RM200. Itulah saya. Dia jual akaun ini dia. yang kita kadang-kadang kita marah. Kau bagi dengan harapan kau dapat abuan. Benda tu pun dah salah Tuan. Saya dah cakap, akaun bank dia macam IC. You tak boleh bagi. Tuan, alah saya bagi tu normal. Semua orang pun masuk kerja pun kena bagi akaun. Betul saya cakap. Masuk kerja di mana-mana syarikat bagi akaun sebab nak masuk gaji. Betul. Itu account number. Itu account number. Engkau bagi dengan password kau. Mana-mana dia okay, supaya orang tak faham. Dia bagi account tu maksudnya dia bagi username. Yes. Password segala-galanya. Bank card, PIN card, PIN number semua dia. Semuanya orang tu ada control of the account. Topik dia kita nak cakap ni, kau membiarkan orang lain control account bank kau. Ini yang kita nak educate rakyat Malaysia. Tapi waktu bank benarkan dia orang buka kasa account, current account dan savings account tu, bank ada bagi tahu. Tak cukup ke? Ada ke? Ada ke tak ada? Ada ke? Kamu tak boleh bagi kat orang lain daripada ni? Ada ke bagi tahu? Tak ada kan? Dia tak ada je. Ni berbalik pada tadi apa kita cakap? Marketing. Okay, satu lagi. You rasa ni scammer tengah keluarkan duit aku ni. Sebenarnya you tak perlu kelang kabut pun. You buka je apps, you boleh stop the transaksi, right? Kill switch lah. Okay. Tapi public tak tahu. Tak ada marketing. Tak ada marketing lagi. Ada sikit lah. Tak ada. I tahu sebab okay fine, maybe kita dalam bidang ni. Betul. Buat tak konten-konten macam gini, benda-benda yang free marketing untuk bank dan Akhirnya bagi tahu you know what? Tak payahlah. Nanti kan kena pula pada bank tu. Tak apa, tak sebut nama bank lah. Tak apalah, kita dalam podcast kita dalam cerita. Tu I tahu ada ramai staff bank dalam tu.
Diorang pun tak tahu. Dalam tu apa? Okay macam ni, saya bagi talk. Saya kan ramai kan, banyak kan agensi kerajaan. panggil Saya untuk kan bagi talk, panggil kan, okay. banyak dah saya pergi, beratus. Hmm. So di kalangan audiens kita tu, Kita tanya lah. kita tahu lah, saya tahu ada pegawai bank, staff dalam tu. Okay. Tapi open lah. Public, Event tu event public. Tapi Okay. kita tahu ada staff bank. Bila saya mengajar tu, saya tengok diorang pun tak tahu. Tak tahu pasal kill switch. Kalau you buka satu app ni, tak tahu bank mana, dia punya kill switch tu dekat page nombor 2 atau 3. You kena scroll ke kanan. Nombor 1, 2 tu adalah pelaburan, simpanan, insurans, takaful. Bila aku nak kill switch ni? Kan, you perasan kan? Okay, itu benda paling simple kan. Sepatutnya diorang kena buat marketing. Kalau diorang tak nak buat, kita boleh buat kan. For some exchange in something valuable. Yeah. Okay. Yeah.